kena ingat, dekat dalam invoice dia ada dua jenis diskaun. Satu diskaun niaga, satu lagi diskaun tunai. Kat mana diskaun tunai? Tengok dekat syarat pembayaran dekat sini. So dekat sinilah, inilah dia diskaun tunai. Kalau dia bayar dalam masa 7 hari, antara tempoh 1 hari hingga 7 hari, dia dapat diskaun tunai 5%. Kalau dia bayar dalam tempoh 14 hari, dia dapat diskaun 3%. Maksudnya, makin cepat dia bayar, makin banyak diskaun tunai yang dia dapat. Okey, sekarang ni kita nak tahu dia bayar dalam tempoh berapa hari. Okey, dia kata pembayaran dibuat pada 12 Mei, 12 hari bulan 5. Okey, tarikh invoice tu dikeluarkan 8 Mei. So, kita kira lah 8 Mei, 8 hari bulan 5 sampai 12 hari bulan 5. Okey, ramai student dia buat kesilapan, 12 tolak 8 dapat 4. 4 hari je. Tak, kita kena ambil 8 hari bulan ni. So, kita kira 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 5 hari. Dia ambil masa dalam 5 hari untuk buat pembayaran. So 5 hari tu antara hari pertama hingga hari ke-7. Dia dalam lingkungan 7 hari. So dia dapat diskaun tunai sebanyak 5%. Okey, 5% tu bersamaan berapa ringgit? 5% awak darab dengan yang ini, jumlah 9,000. Awak kena ambil jumlah selepas tolak diskaun niaga. Jangan ambil 10,000 ni. Ambil jumlah yang selepas tolak diskaun niaga, 9,000. Okey, 5% darab dengan 9,000 bersamaan RM450. So, jawapan adalah C, cacing.